Ke channel saya. So hari ini saya nak install satu part, iaitu ada part yang kurang dekat kereta saya tu, barang-barang purple tu. So nanti saya tunjuk barang tu apa. Sebab sebelum ni saya pernah mention juga ada barang yang saya sendiri akan buat, ada barang saya kedai tak dapat buat, so saya sendiri akan buat lah. Kali ini adalah part yang kosmetik sikit-sikit tu. Ni barang dia. Okay. Screw. Actually saya cari yang mana purple, tapi ni macam biru-biru sih, ada titanium sikit lah. Lepas tu klip. Tengok klip ni klip, bukan klip biasa-biasa. Dia macam besi punya. Dia bukan besi, dia macam aluminium sikit. Ni klip ni maksud dia macam ni. Saya tunjuk. Kan satu yang tak ada sini, saya dah pasang yang lain. Kamu tengok ni. Ni boleh letak kat sini. Klip ni. So selalunya kita pakai yang plastik punya kan. Ni dia ngam-ngam kat sini. So macam ni. Klip-klip tepi ni saya dah tu. Lepas tu ada bahagian skru tu saya kena tukar macam ni, tengok. Buruk kan? Ni pun buruk juga. So saya akan tukar skru tu. Tengok. Yang skru kecil-kecil ni, yang belum saya tukar. Yang ini mungkin saya tak dapat tukar lah, sebab saya tak tahu saiz dia apa. So saya kena buka ni dulu, saya ukur, baru saya dapat tukar the next video lah. Yang ini mungkin saya tak tukar sebab grounding sini. Yang tukar 1, 2. Yang ini sekarang saya akan tukar ni dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sana 9, 10 lah macam tu. Yang kecil-kecil nanti saya akan tukar lah. Yang hasil dah, teman tengok. Yang ni je saya tak dapat buat, sebab kalau saya buka tu, yang start dalam tu ikut pusing. So saya timpa ya, lagi senang saya cerita. Tunggu ada masa saya cari cara nak buat dia sama rata. So dia macam ni. Okay. Ini dah tu dah, tukar baru dah. Kalau biru-biru macam titanium lah. Ini pun sama, tukar. Ni bawah ni pun sudah, teman tengok. Tinggal ni 1, 2, 3, ni 4, 5, 6. Ada 6 biji lagi saya kena cari. Lepas tu dalam tu pun sama, yang dalam tu pun sama. So ini saya dah tukar klip ni. Ada satu lagi part, iaitu ni. Ada lebih ni saya simpan. So ni sepatutnya di sini. Di sini sepatutnya. Masalah sekarang ni besar sangat. So ini saya letak dekat sini. Nampak tu juga kan.
So nanti saya kena cari satu set ni. Ini pun saya kena cari satu untuk cover kat sini. So far LED base macam ini. Tinggal saya mau tambah LED lagi, letak tepi ni, ngam. Jadi dah.